Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini kita teruskan perjalanan dari bandar Freiburg, Jerman ke Mount Titlis di Switzerland. Perjalanan sejauh 204 km memakan masa selama 2 jam 30 minit. Setiap perjalanan ada sebabnya. Ada yang kita rancang dan ada yang Allah izinkan tanpa kita benar-benar memahami. Pagi ini kami meninggalkan Freiburg di Jerman, sebuah bandar yang tenang yang seolah-olah belum bersedia melepaskan kami. Dari dalam bas kelihatan pemandangan yang sangat menenangkan, iaitu melalui kawasan pertanian yang menghijau dan sesekali dihiasi dengan kekuningan tanaman khusus untuk penghasilan minyak masak. Pagi ini kami bergerak dari bandar Freiburg, iaitu sebuah bandar universiti yang terkenal dengan seni bina gotik dan suasana pelajar yang meriah. Freiburg juga dikenali sebagai Eco City Jerman dengan sistem tram hijau yang mesra alam. Bas bergerak meninggalkan kota ini menuju ke Basel, sebuah bandar budaya yang terletak di sempadan 3 negara, iaitu Jerman, Perancis dan Switzerland. Basel kaya dengan muzium seni, festival dan sungai Rhine yang menjadi nadi kehidupan penduduknya. Perjalanan sebenarnya kita menempuh sebuah pekan yang bernama Lucerne, iaitu sebuah bandar tasik yang indah. Di situ terdapat jambatan kayu bersejarah yang dibina pada tahun 1333, lengkap dengan menara air yang menjadi ikon kota. Lucerne bukan sahaja destinasi pelancongan tetapi juga pusat budaya dengan festival muzik klasik yang terkenal di Eropah. Penduduknya gemar berbasikal dan menikmati keindahan tasik, sementara pelancong dari seluruh dunia datang untuk merakam panorama. Lucerne sering digelar pintu masuk ke Alps. Dari sini perjalanan diteruskan ke Engelberg, sebuah kampung biara Benediktin yang diasaskan pada abad ke-12. Engelberg kini menjadi resort ski terkenal, popular sejak abad ke-19. Suasana kampung gunung penuh dengan syarif kayu dan pemandangan lembah hijau yang menenangkan. Dari Engelberg, perjalanan naik tren klasik bertingkat bermula. Sistem cogwheel railway ini mengingatkan kita kepada Bukit Bendera di Pulau Pinang. Tren bergerak perlahan mendaki cerun, memberi peluang menikmati panorama lembah dan hutan. Suasana nostalgia terasa seakan kembali ke zaman dahulu. Sebelum kita menaiki Mount Titlis, elok rasanya jika kita berkenalan dengan Mount Titlis ini. Mount Titlis ialah sebuah gunung di Switzerland yang terkenal kerana ketinggiannya 3,238 meter, kedudukannya di banjaran Alps dan talikan unik seperti kereta kabel berputar pertama di dunia serta jambatan gantung tertinggi di Eropah. Ia menjadi popular kerana akses mudah dari Lucerne dan Engelberg, gabungan sejarah pendakian sejak abad ke-18 serta pembangunan pelancongan moden. Adapun dari sudut sejarah, nama asal gunung ini adalah Teutelsberg pada tahun 1435. Dipercayai berasal daripada nama seorang petani bernama Tutilus. Direkodkan pada tahun 1739 oleh Ignaz Hess dan rakan-rakan mereka telah melakukan pendakian yang pertama. Pada era moden, iaitu pada tahun 1967,
kabel kar pertama ke klen Tetris. Adapun Tetris Rotate, iaitu gondola berputar pertama di dunia, dibina pada tahun 1992. Pada tahun 2012, Tetris Cliff Walk, iaitu jambatan gantung tertinggi di Eropah, telah dibina. Kini, Tetris menjadi simbol gabungan sejarah pendakian tradisional dengan inovasi teknologi pelancongan. Ringkasnya, Mount Tetris terkenal kerana gabungan sejarah, geografi unik dan inovasi pelancongan. Dari asalnya gunung yang didaki pada abad ke-18, kini ia menjadi destinasi antarabangsa dengan gondola berputar, jambatan gantung dan pengalaman glasier yang mudah diakses dari Lucerne. Setiap peserta akan diberikan dengan tiket. Tiket ni yang mahalnya dan diperlukan untuk kita scan kita punya barcode ke pintu masuk seperti yang boleh dilihat sekarang ni. Dan juga setiap peserta diberikan stiker yang dilekatkan di baju masing-masing, tulis Tetris. Yang pentingnya adalah tiket tadi yang ada barcode. Adapun stiker tidak berapa penting. Ada train yang seperti di Bukit Bendera bagi siapa yang pernah naik. Kami naik train ini dahulu, sambil itu menikmati pemandangan yang indah juga dari atas train yang kami naiki. Naik train ini tak lama, sekejap saja dah sampai. Tapi pengalaman yang menarik bagi siapa yang kali pertama naik kereta api yang menegak begini. Baik, dah sampai, kena turun untuk kita tukar naik kereta kabel yang lain pula. Seperti disebut tadi, ada dua jenis kereta kabel. Satu kereta kabel yang besar dan dia boleh berpusing 360 darjah, di mana kita boleh menikmati pemandangan sekeliling Mount Tetris tanpa perlu beralih-alih. Tetapi kereta kabel itu yang berpusing untuk memudahkan kita. Berpindah dari kereta api naik kereta kabel pula yang boleh muatkan penumpang yang ramai. Perjalanan tidak lama menaiki kereta kabel ini. Kita sampai ke destinasi yang seterusnya, di mana kami akan keluar untuk pergi ke kawasan yang dinamakan sebagai kawasan kanak-kanak riang, iaitu sesiapa yang berminat untuk bermain dengan gelongso di salji bolehlah bermain di situ. Cuma pada masa ini agak kesukaran sedikit kerana tiup gelongso itu kita kena usahakan sendiri. Jadi tak ramai yang dapat bermain, tetapi suasana salji sudah dapat dirasai. Perhatikan bagaimana ada laluan khusus di mana kiri kanan sudah pun dipenuhi dengan salji dan perlu berhati-hati. Timbunan salji yang mengeras sebenarnya adalah agak bahaya bagi kasut yang tidak sesuai. Maksudnya, jika nak pergi ke kawasan yang bersalji berais, maka kena tapak yang sesuai. Kerana dibimbangi, jika tapak kasut tidak sesuai, mudah tergelincir. Maka dinasihatkan pada sesiapa yang hendak melancong ke kawasan yang bersalji, berais, gunalah kasut yang sesuai. Mungkin kena belanja lebih sedikit dan tidak sesuai untuk pakai kasut sukan untuk jogging sahaja, tidak memadai.
Baik, ini dia kawasan untuk bermain yang disebutkan tadi. Sebenarnya di sebelah kanan adalah kawasan boleh menggelosor ke bawah, tetapi syaratnya kena ada tube ataupun kena ada gelosor tersebut. Semasa kami sampai, semua tube itu telah digunakan oleh pelancong-pelancong yang lain, dan sekiranya hendak bergelosor dengan tube tersebut, kena ambil di bawah. Jadi ini agak menyukarkan dah. Tak ramai yang bermain, hanya beberapa orang sahaja. Sekarang dah jelas kelihatan ada kereta kabel, sama ada yang menghantar pelancong ke atas membawa turun, ataupun kereta kabel yang digunakan untuk mereka yang berminat bermain ski salji. Bagi mereka yang pertama kali memijakkan kaki ke kawasan bersalji, pasti sekali tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar. Kalau kau nak naik, pergi turun bawah. Ambil tube. Jom. Dia tutup lagi. Teruskan perjalanan dengan menaiki kereta kabel yang lain pula. Kali ini kereta kabel yang memuatkan seramai 6 ataupun 8 orang sahaja. Perjalanan ini agak lama, tetapi sangat menarik. Bahkan mungkin merupakan satu pengalaman yang agak membimbangkan bagi siapa yang takut dengan kawasan tinggi, yang tak biasa naik kereta kabel. Cuma kalau ada perasaan takut tu mungkin disimpanlah, tak nampak sangat. Jadi saksikanlah pemandangan yang indah di sekitar Mount Titlis ini, supaya kita bukan saja dapat menikmati rasa sejuk, tetapi juga kita kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk kita sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Takut saya macam apa? Ada lagi tu. Tapi kita akan naik satu lagi kan yang ramai-ramai tu kan? Ya. Yang show yang kata 80 orang tu. Yang takut ni. Oh, salji tu dia kan. Dia memang satu turun orang tak. Orang turun lagi. Boleh ya? Boleh kan? Okey, jom. Kami teruskan perjalanan berikutnya, iaitu menaiki kereta kabel yang boleh berputar 360 darjah. Maksudnya kereta kabel itu bergerak dan pada masa yang sama berputar, dan sesiapa saja boleh menikmati suasana sekeliling Mount Titlis tanpa bergerak, kerana kereta kabel itu sendiri yang akan berputar, memberi peluang kepada sesiapa yang menaikinya untuk melihat sekitar Mount Titlis tersebut.
Please use both elevators to go level 5. Alhamdulillah dah sampai ke destinasi terakhir, iaitu puncak Mount Titlis, di mana semua pengunjung akan menikmati pemandangan yang indah dari puncak Mount Titlis. Mereka boleh sama ada nak hanya mengambil gambar sahaja ataupun bermain dengan salji atau menikmati salji yang turun. Bahkan ada yang memanfaatkan kelengkapan ski untuk bermain ski di kawasan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, berapakah suhu di puncak Mount Titlis? Sejujurnya tidak sempat nak tengok berapakah suhunya, tetapi dengan suasana sekeliling yang turun salji membeku menjadi ais, memang sangat sejuk sekali lah. Sehingga kan sesiapa yang tidak biasa memerlukan bantuan sarung tangan untuk memastikan tangan juga tidak beku ataupun tidak kesejukan. Saya sendiri pada asalnya tidak memakai sarung tangan, tetapi apabila memandangkan cuaca yang sangat sejuk, terpaksa berhenti seketika untuk memanaskan tangan menggunakan sarung tangan yang dibawa. Sebab itu kalau hendak pergi ke tempat sejuk yang ada salji begini, pastikan pakaian kita lengkap, ada tutup kepala, ada sarung tangan, dan tak kurang penting kasut yang sesuai untuk memastikan kita berpijak secara mantap di atas salji dan juga di atas ais. Keadaan bersalji yang sedia sejuk ditambah pula dengan angin yang bertiup kencang memang sangat-sangat menunjukkan. Oleh itu, kelengkapan pakaian yang sesuai sangat-sangat penting. Mungkin boleh dikatakan ini adalah pengalaman berjalan di atas salji, bukannya bermain salji, sebab kami tak bermain dengan salji, hanya berjalan-jalan saja, menikmati keindahan pemandangan dan juga cuaca yang sangat sejuk. Boleh diperhatikan ada beberapa ekor burung
yang berterbangan di atas kami sebagai tanda meraihkan, mengalu-alukan kedatangan pelancong ke puncak Mount Titlis. Dia ada beberapa ekor burung yang berterbangan di atas kami. Sesi wajib adalah fotografi. Maka Puan Nina mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kami dan bergambar beramai-ramai sebagai tanda kenang-kenangan bersama dengan kembali sufi di puncak Mount Titlis. Baiklah, rasanya cukup beberapa minit kami berada di atas puncak Mount Titlis. Sejuk yang teramat sangat, maka kami pun ambil keputusan untuk beredar dan mencari tempat yang lebih aman, mungkin untuk minum minuman panas bagi memanaskan badan. Untuk makluman, di puncak Gunung Titlis ni banyak kemudahan sebenarnya. Tandas pun banyak, kafe untuk berehat dan makan minum pun ada. Cuma bergantung kepada kebijaksanaan kita lah. Di puncak Mount Titlis ada satu pengalaman yang seolah-olah membawa kita masuk ke dalam dunia lain, iaitu Ice Cave, atau lebih tepat sekali dikenali sebagai Titlis Glacier Cave. Perhatikan suasana lantai dan dindingnya, memang sangat-sangat menarik. Sebaik melangkah masuk ke dalam gua ini, suasana berubah serta-merta. Dari angin dingin di luar, kita masuk ke ruang yang lebih sunyi, lebih dalam, seolah-olah bumi sedang berzikir dalam diam. Dindingnya bukan batu, tetapi ais biru yang padat, terbentuk sejak ribuan tahun. Cahaya lampu yang dipasang memantulkan warna kebiruan yang sangat menenangkan, hampir seperti berada dalam perut lautan beku. Suhu di dalam sekitar -1 Celsius hingga -2 Celsius. Namun yang terasa bukan sekadar sejuk, tetapi ketenangan yang menusuk jiwa. Gua ini mempunyai laluan kira-kira 150 meter panjang. Cukup untuk membawa kita menyusuri sejarah ais yang membeku sejak zaman purba. Setiap langkah terasa perlahan, bukan sebab licin semata-mata, tetapi kerana mata dan hati sibuk memerhati keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Ada bahagian dinding yang berlapis-lapis, seakan lembaran masa yang tersimpan. Kita berjalan, tapi sebenarnya kita sedang melintasi ribuan tahun.
Di dalam kesunyian itu terlintas satu hakikat. Ais yang keras ini terbentuk perlahan-lahan, setitis demi setitis, beribu tahun lamanya, tetapi ia juga boleh cair hanya dengan sedikit perubahan suhu. Begitulah juga iman manusia. Ia boleh terbina lama dengan ibadah, sabar dan istiqamah. Namun jika tidak dijaga, boleh mencair perlahan-lahan tanpa kita sedari. Dan dalam gua ais ini, kita belajar bahawa yang nampak kukuh sebenarnya rapuh jika tidak dipelihara. Yang beku tetap tunduk kepada kehendak Sang Pencipta. Keluar dari gua, cahaya terang menyambut semula. Angin kuat di puncak terasa berbeza selepas kita melalui perut ais tadi. Ice Cave di Mount Titlis bukan sekadar tempat bergambar. Ia adalah ruangan renungan di mana alam mengajar kita tentang masa, kesabaran dan kefanaan. Untuk melegakan kesejukan yang menyucuk sebentar tadi, maka kami berhenti sebentar di kafe untuk menikmati minuman panas dan juga makanan yang kami bawa. Sambil itu, boleh menikmati pemandangan salji di luar dan sesekali ada juga salji yang sedang turun. Seterusnya kami bergerak menuju ke tempat solat, iaitu di aras yang lain, di mana pada aras tersebut terdapat bilik air, restoran di sebelah kanan, dan di hujung sana itu ada ruang yang luas untuk kami solat dengan pemandangan salji di tepi kami. Perjalanan turun selalunya lebih senyap, tidak seperti ketika mendaki, penuh keterujaan, penuh jangkaan. Kini langkah kita membawa pulang sesuatu, bukan sekadar gambar tetapi rasa. Dari puncak gunung yang tinggi ini, kita melihat dunia dari sudut yang berbeza. Segalanya nampak kecil. Jalan raya, bangunan, manusia, semuanya seakan hilang nilai besarnya. Dan mungkin di situlah kita belajar sesuatu tentang diri kita. Kita sering rasa diri kita besar, penting, bahkan kadang-kadang
tidak tergantikan. Tetapi dari ketinggian ini, kita hanyalah titik kecil dalam ciptaan yang luas. Dan anehnya, dalam rasa kecil itu, kita sebenarnya lebih dekat kepada Tuhan. Gunung ini tidak meninggi dengan sombong. Ia hanya berdiri tunduk kepada hukum pencipta. Ais yang kita lihat tadi tidak membeku selamanya. Ia cair bila tiba waktunya. Begitulah hidup kita, ada masa kita di atas dan akan tiba masa kita turun. Yang penting bukan setinggi mana kita pernah naik, tetapi bagaimana kita kembali turun, dengan hati yang lebih lembut atau masih keras seperti sebelumnya. Perjalanan ini bukan sekadar mendaki gunung, tetapi mendaki diri sendiri. Kita datang dengan pelbagai beban, harapan, masalah, persoalan yang belum terjawab, dan mungkin kita tidak pulang dengan semua jawapan. Tetapi kita pulang dengan sesuatu yang lebih penting, kesedaran. Kesedaran bahawa hidup ini singkat, bahawa kita ini sementara, dan bahawa setiap perjalanan sebenarnya sedang membawa kita pulang. Pulang kepada asal, pulang kepada Tuhan. Dari puncak yang tinggi, kita belajar tentang rendahnya diri. Dari ais yang membeku, kita belajar tentang rapuhnya hati. Dan dari perjalanan ini, kita belajar untuk kembali.